sebelum tengok video ni, ayo kita subscribe, like, komen dan share. Okay, hari ni saya nak ke JB, nak try sound dia. Saya dah repair itu, tapi cuma tak tukar pickup lagi lah. So harap-harap okay, kita ke JB. Dalam masa yang sama saya ada buat t-shirt tau. Kita jumpa di JB nanti. Jalan ke JB lebih kurang makan masa dalam 6 jam. Jadi kami tolak dari dalam pukul 5 petang di sana. So ni dah pukul 10 malam. Kita hampir sampai ke JB. Homestay ni kat Lakin ni. Sampai-sampai lagi Easter. Sampai-sampai Lakin ada juga yang order online. Cari. Mana yang cari? Melissa sebelah sini. Faisal. Ada juga yang order online. Tapi tak apa, gua boleh post. Gua boleh post daripada sini. Tak ada hal. Lu dah jumpa belum? Tak jumpa, Beb. Gua tak jumpa lagi, Beb. Mana satu ni XL? Ni, Beb. XL. Ya, alamak, lu memang cekap lah. Lu memang terror lah, Beb. Okay, ini yang order online. Lu nak order online pun boleh juga. Kan? Kita kasih post daripada sini. Sini pun SPI banyak. Sini pun banyak. Banyak courier. Lu nak order melalui Shopee ke? Lu melalui order dekat mana-mana ke? Ada kita punya link. Dan ni packing ni, lu nak beli boleh jumpa gua dekat Island House. Nanti gua share location. Lu DM je, Datang ramai-ramai. Siapa dah berajak? Okay. Member rockers daripada Kulai ni. Ini tu rockers ni dulu. Sama komplek dulu kita ada je. Ya, Sob. Tak perasan. 10 lebih dulu saya kan. Geng wilayah komplek kau. Geng wilayah komplek. Hari nak ambil dua-dua live. Satu Malaysia, satu Jalan Rockers. Bumi pun baru nak pacak lagi masa tu. Ya ke? Ui, saya dapat 88. Saya kat sana. Cahaya lah, Sob. Tak perasan lah, Sob. Masuk ramai, Sob. Ramai kat atas. Ramai, betul. Kenal kita. Ramai kau. Rambut semua hantu. Member ni geng Kulai ni. Member Kulai. Ni CSM. CSM boleh ke? CSM. CSM okey. Ni M, Name Jalan Rockers. S, Melissa. Yes, Melissa. Cari leceh pula. Oh, dah ada. Member Melissa. Jangan marah. Melissa. Pantang jumpa je lah. Alamak. Daripada Kulai dia ada dua-dua je kan. Itu nasib baik kau tak bagi itu hari kalau tak dah 3-3 lah. Tapi tiket dah beli lah. Tiket dah beli kau. Kita jumpa 28 bulan. Yes. Yang dia pergi nyanyi tempat jerit-jerit map. Jangan. Cut. Hari ni saya nak try ni gitar Siti Baung. Okey tak okey? Kalau tak okey, gua pakai Fender ni lah. Fender ni memang sound dia tak boleh belah, tak boleh lawan lah kan. Tapi apa saya try dulu sound macam mana. Kalau tak boleh go juga, terpaksa tukar pickup. Lepas tu malam esok saya pakai ni. Sound dia apa Lampung lah. Rasa tak boleh kot. Sound dia tak ada weight. Ada Fender tu lah. Sound dia kosong ni, dia kosong. Dia punya treble dia okey tapi sound tu kosong, tak diisi. Dia punya weight tu, bottom tu dia tak berat. Dia macam melayang. Tak boleh, dia kena tukar pickup lah. Fender ada tu. Tak apa Fender besok dia pandai-pandai EQ lah. Tapi Fender sound senang. Fender dia punya sound okey So, dia sedap, dia punya sound besi dia sedap tapi dia punya melampung tu ringan, dia tak ada weight. Itulah. Tengoklah macam mana. Boleh kan? Boleh je beritahu dia besok. Okey lah. Sound dia tak boleh lah, kena tukar pickup.
Bye.